Alhamdulillah, kami dah sampai di satu kawasan lagi sekarang dikenali sebagai Ma'abdah. Di sini adanya sebuah masjid yang dinamakan sebagai Masjid Al-Ijabah, yang dahulunya kawasan ini pernah dihadiri oleh baginda Nabi, dan Nabi SAW pernah tinggal di sini ketika peristiwa Hajjatul Wada'. Nabi SAW tinggal di kawasan namanya Muhassab, dan Nabi telah salat di sini dan bermalam di sini. Dan tempat itu telah dijadikan sebuah masjid yang kini dikenali sebagai Masjid Ijabah. Pelbagai peristiwa lagi pernah berlaku ketika mana zaman kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula daripada kawasan Ma'abdah ini sehinggalah ke kawasan Ma'la. Oleh itu, dalam rangka kita mengenali dan mencintai Nabi, hadirlah ke tempat-tempat yang pernah Nabi hadiri dan bacalah sirah-sirah baginda Nabi sebagai jalan untuk mencintai Rasulullah dan menghargai perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kembara Umrah Travelog Syarikat Pelancongan Yaskin.